sekarang ni pun bebek bagi kenapa ni? Ha? Bu, kita mati asing-asing tau. Ya, tapi kau ingat, syurga di tapak kaki ibu. Faham? Buruk-buruk pun, arwah ayah pun Arwah. Dah mati tu mati je lah. Cik, ni dompet saya ni. Abang, ni kan rantai yang dah lama kita cari tu. Takkan sampai macam tu sekali, makcik. Astaghfirullahalazim. Takkan anak makcik percaya yang makcik buat semua tu? Dia tak backup makcik langsung? Cantik macam ni. Betul bang. Sebab dekat sini kita memang banyak range price dia, daripada harga yang murah sampailah yang mahal, daripada design yang biasa sampai yang betul-betul eksklusif. Ada tak design yang nampak eksklusif, nampak mahal, orang datang masuk tengok, wow, saya nak macam tu, saya nak mata dia macam. Memang ada. Kita ada satu design yang kita keluarkan collection untuk edition raya je. Masya Allah. Ini kita punya Raya Royal Edition. Ada 500 unit je untuk kita keluarkan sebelum raya ni. Kaabah kita ni memang detail satu persatu, dan juga color dia ni kita gunakan color gold leaf yang kita tampal satu persatu supaya dapat texture dia macam ni. Betul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada benda mustahil Tak, Bu. Sebelum Ibu cakap, tadi kan pergi Dian Signature tau. Cantik-cantik hiasan raya dia. Nanti beli, kita letak kat rumah. Nanti raya kita nampak cantik. Itu tak penting lah. Tak apa dia, Bu? Meh. Apa dia? Ibu nak tunjuk. Tak, ibu cakap je. Apa dia? Dekat situ, kat pokok tu, kau tahu tak? Ni, bini kau ada tanam sesuatu. Kau tahu tak? Dia nak membodohkan kau. Jom kita. Tak, Bu. Apa benda ibu ni? Bu. Bu. Orang penat tau. Daripada luar, balik, dengar benda bodoh yang ibu cakap. Pasal bini orang pula tu, tak kelempang ke orang? Allahu Akbar. Lillahi ta'ala. Diamlah. Nak balik sangat kan? Nak cakap apa lagi? Nak cakap apa lagi? Allahu Akbar. Ya. Benar kan? Hari tu, dah curi kata Mas. Sekarang nak cakap bini orang buat bukan kau orang. Ni, mulut ni. Mulut ni benda ni. Tak boleh cakap buruk pasal kau. Tak suka duduk sini. Berambus. Allah Akbar. Nenek, balik. Nak balik sekan. Balik. Go. Pergi. Astagfirullahaladzim. Maafkan ibu. Amalkanlah surah An-Nas nak. Dah, berambus. Nak bambus sangat kan? Berambus.
Tolong maafkan ibu ya nak ya. Tolong halalkan segala makan minum ibu selama ibu dekat sini. Padan muka kau. Assalamualaikum. Habis tu, anak makcik tak cari langsung makcik. Dia dah buang makcik. Dia dah halau makcik. Sikit pun tak cari makcik kat mana. Nak jenis apa tu makcik? Apa dia? Ibu nak Apa dia? tunjuk. Tak, ibu cakap je. Apa dia? Dekat situ, kat pokok tu, kau tahu tak? Ni, bini kau ada tanam sesuatu. Kau tahu tak? Dia nak membodohkan kau. Amalkanlah surah An-Nas lah. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ya, tapi kau ingat, syurga di tapak kaki ibu. Faham? Orang pergi ambil paku dengan pukul kejap Frame buruk tu. Kita kan dah ada Dian. Mahal tau. Itu mak macam mana? Ni rumah siapa? Rumah I kan? My house, my road. Orang pergi masuk dalam toko baju dulu Tunggu sekejap tau. Ya. Satu, dua, tiga. Cuba. Oh, nak. Baik. Cepat minum. Sedap. Assalamualaikum. Salam. Bang. Selamat Raya. Salam ni. Bang, Bang ni saya nak tanya lah. Abang ada nampak tak makcik lebih kurang tinggi ni, umur dia lingkungan dalam 70-an. Masa tu dia bawa beg biru dengan dia pakai baju warna krim.
Bukan hari ni lah, tapi masa tu lah. Saya tahu tak logik bang, tapi mana tahulah abang ada nampak sebelum ni. Seingat saya minta maaf, saya tak ada perasan kot. Saya tak ada nampak. Tapi makcik tu siapa Tak apalah bang. Terima kasih bang. Baik. Okay bang. Baik. Terima kasih bang. Selamat jalan. Minta maaf ibu. Tahu banyak dosa dengan ibu. Ibulah syurga tapi banyak derhaka dengan ibu. Selamat Hari Raya, Bu. Makcik, Makcik okey ke? Jom. Kita pergi makan dulu makcik. Lepas tu kita pergi Spenzo.